Okay, baik. Mula-mula ibu, sebelum kita start baca Al-Quran, kita nak kena buat apa? Bismillah ke isti'adah dahulu? Isti'adah. Okay. Isti'adah ini ibu sunat muakkad. Maksudnya apa? Ibu sangat-sangat digalakkan untuk baca isti'adah. Bahkan ada ulama yang mewajibkan. Sebab Al-Quran sendiri sebut. Okay. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Bila kamu dah mula nak baca Quran, memang dah berazam nak baca Quran, fasta'id, maka mohonlah perlindungan dengan Allah minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Okey. Baik, kita baca isti'adzah dahulu. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. Okay, baik, saya nak sebut kesalahan kat isti'adzah tu. A'udzu bil, betul salah? A'udzu bil, salah. Apa yang salah kat situ? Mana? Ini au. Tak ada itu. Cucu-cucu tak apa. Nenek-nenek tak boleh, okey? Maksudnya apa? Nak ain tu daripada mana? Bukan daripada mulut, tapi daripada sini. Daripada sini barulah keluar suara dari sini, tolak. Maksudnya apa? Ibu nak sebut ain, ibu kena rasa kat sini. Okey? Okey, bukannya au. Okey, boleh? Okey. Pasal apa lagi? Zu. Apa salah kat situ? Ni kita baca huruf zai panjang tak? Dekat isti'adzah, za pendek. Za pendek ni ibu kena keluar lidah sikit. Macam tu. Okey, bila keluar lidah letak di bawah gigi depan ni. Letak saja tanpa tekan. Kalau tekan jadi zu. Tak jadi. Jangan tekan. Lembut saja sentuh. Zu. Huruf Z yang lembut. Huruf Z yang lembut. A'udzu. Zu. Macam tu. Okey. Billahi. Kemudian syaitan. Ni ramai baca minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir. Apa salah kat situ? Perasan tak apa kesalahannya? Minasyaitanir rajim. Shin dengan ya tersebut. Syai'u, betul salah syai'u? Syai'u. Salah. Yang betulnya adalah syai'. Ya ni dia lembut je. Kenapa kita bawa dia dekat dengan to? Syai'u. Tak, syai'. Sampai huruf I. Syai'. Lagi. Dan shin juga bukannya minasyoy. Ni lagi salah. Jadi syoy pula. Minasyaitan. Tarikkan sikit ya supaya kita boleh sebut to dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh? So habiskan ya tersebut. Jangan tergantung syaitan tak. Syaitan. Boleh? Okay. So dekat luar tak apa. Masa nak tidur ke nak baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bila nak baca Quran, bacalah dengan baik. Jangan auzubillah syaitanirrajim. Tak, auzubillah. Satu-satu macam tadi. Okay? Kalau tengah nak buat kerja tak ada masalah. Tapi kalau nak baca Quran, bacalah auzubillah dengan baik. Okay? Baik, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Baik, apa kesalahan kat sini biasanya? Bismillah. Apa kesalahan kat situ? Ba tak dengar. Terus sama masuk sin terus. Bismillah. Sepatutnya B tu sangat penting. Ada hikmah Allah bagi B kat depan. B maksudnya dengan. Kalau Bismillah, nama Allah terus je. Bismillah tak, kita nak sebut dengan nama Allah. Dengan nama Allah aku boleh baca Quran, dengan nama Allah aku boleh masak, dengan nama Allah aku boleh lakukan semua benda dengan izin dan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang susah pada orang jadi senang pada kita. Allah buat kita senang. Orang pelik, kenapa kakak tu
Boleh dia ya pergi tadarus dengan anak-anak kecilnya lagi. Kalau aku tak boleh, aku susah. Allah memudahkan dia. Okay? Bismillah kalau siapa Allah bagi kekuatan kepada dia. Dia rasa senang. Orang lain rasa susah. Okay? Baik. So B kena kuatkan. Okay? Dan tarikkan huruf sin dengan cantik. Bismi. Jangan cepat-cepat. Bismillah. Bismillah. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kat sini masuk pada roh. Betul tak? Roh yang tebal. Roh. Dan tarikkan huruf ha. Huruf-huruf mati ni ibu-ibu cantik. Ibu-ibu dapat tarikkan dia. Tarik dengan lembut. Roh. Jangan patah balik. Roh. Ma. Tak. Huruf ha dia bukan macam tu. Dia apa? Dia sebut dia terus dia berlalu je. Roh. Ma. Yang salah adalah Rahma. Ni salah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cantik. Bila dapat tarik ha dengan baik, dengan sin dengan baik, maka cantik bacaan kita. Okey. Baik, ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di antara kesalahan membuat adalah apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa salah kat situ? Lam tu sebab Allah. Kenapa Allah? Sepatutnya pegang kat situ. Jangan lepaskan lidah. Jangan turun bawah. Kalau turun bawah, Allah. Tak cantik. Ni kalau orang dia tergesa-gesa nak sebut ha. Lam ni huruf yang lembut, ibu. Maksud apa? Huruf yang boleh ditarik. Tarikkan lam. Baru sebut ha. Terus ha. Alhamdu. Jangan tak nak. Lagi. Alhamdu. Cuba. Alhamdu. Macam tu. Alhamdu. Mim pun sama. Bagi masa lebih kat sikit. Alhamdu. Okay. Jangan cepat. Alhamdulillah. Tak nak. Okay. Kena slow-slow je. Okay. Kemudian apa lagi kesalahan? Rabbil Alamin. Apa salah kat situ? Bebe. Sepatutnya Rabbil. Sama juga tadi bismillah. Ada pun semua orang baca Bismil. Bismi. Salah lah tu. Ada mat lah tu. Okay. So baris bawah ni bagi dia sempurna baris bawah. Bukan B. Okay. Rabbil Alamin. Salah lah ni. Rabbil Alamin. So jumpa lam lagi sekali. Betul tak? Ada lam. Rabbil. Sama lam. Setiap kali jumpa lam, tarik lam. Jangan cepat-cepat jatuhkan lidah. Bila. Tak. Lidah duduk situ je. Baru cantik. Kalau kita jatuh sebelum ain sebut, kita dah jatuhkan lidah. Dia akan jadi apa? Rabbil Ada parking kat sini pula. Bila. Lam kat sini. Bil. Tiba-tiba jatuh. La. Baru Rabbil salah lah ni. Lam jadi melantun. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba. Bil Alamin. Okay. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Baik, kat sini apa salah kat situ? Hamzah tersebut. Jangan dia bagi dia dia masuk pada R terus. Jangan bagi dia A banyak. Salah. Tak, dah R kat sini. Dekat roh terus. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu cantik. Masuk roh terus. Jangan tarik
Ni tak jadi. Dan ha, macam tadi juga, ha buat apa? Bagi ha berlalu je. Jangan ha patah balik. Sian dia. Bagi dia pergi je. Sebab apa? Sebab itu sifat dia. Sifat dia akan berlalu. Terus ma. Okay? Boleh sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh? Kemudian Maliki Yaumiddin. Cuba. Baik, kalau saya baca Maliki Yaumiddin, apa salah kat situ? Leke tu, benar tak? Jadi imalah pula, condong pula. Ya, sepatutnya liki. Okey. Setengah orang dia bawa baris bawah ni dekat sini. Tak. Dia bawah ni. Baris bawah ni dalam bahasa Arab kita sebut kasrah. Kasrah maksudnya apa? Kasrah patah, pecah. Bila pecah jatuh ke bawah ke naik ke atas? Kalau pecah, suatu yang pecah dia jatuh ke bawah ke dia naik atas? Jatuh bawah. So macam itulah, yang baris bawah, yang baris kasrah dia akan jatuh ke bawah. Maksud perahang kita turun ke bawah. Dengan maliki, liki naik ke atas. Tak, maliki ke bawah. Maliki. Boleh? Okey. Baik, tadi Yaumiddin. Apa salah kat situ? Yaumiddin. Macam apa yang salah? Ni sebetulnya yaumi. Okey je? Wow, betul. Apa yang salah pada wow tersebut? Ya. Betul ke salah tu? Ya. Salah yang sepatutnya yau, munculkan. Jangan tersenyum-senyum. Ya. Ni nak tegur jiran sebelah tak apa. Kak tak apa. Tapi bila baca Quran, bila baris depan ataupun wow adalah huruf yang perlu dimunculkan. Tak perlu kita kontrol ayu. Ya. Tak. Yau. Muncul betul-betul. Sebab itu makhraj dia. Itu adalah makhraj ataupun tempat keluar dia. Okay? Kalau yau ni huruf O. Dalam bahasa Arab tak ada huruf O. Ada huruf U. Yau. Bukan yau. Boleh? Cuba sebut yaumi. Tarikkan waw sikit. Jangan tarik lama sangat. Yaumi. Ini terlebih. Yaumiddin. Cuba. So bila muncul betul. Kalau tak muncul dia akan jadi yau tadi. Okay? Cuba lagi sekali. Maliki Yaumiddin. Baik, dan ni setengah orang disebut middin. Apa salah kat situ? Yaumiddin. Apa salah? Yau dah betul dah. Yaumiddin. Dal tu salah. Apa salah pada dal tu? Berangin-angin. Tin. Tak, huruf dal adalah, kalau belajar nanti sifat dia, dal tak berangin. Dal adalah huruf yang tak berangin. Din. Kena tarik ke dalam, kena sedut ke dalam suara dia. Bukan tolak ke depan. Din ke dalam. Makhraj dia kat mana? Makhraj dia dekat apa? Dekat pangkal gigi ni. Ni gigi acik kita, gigi arnab ni, itu duduk dekat gusi gigi arnab tersebut. Din kat situ. Bukan dekat langit. Din. Ni dekat langit. Din. Maliki Yaumiddin. Tak edit. Din. Okay? Dekat gigi ni, dekat gusi gigi ni. Okay? Maliki Yaumiddin. Cuba. Ada din. Siapa yang terbuat tu tak apa. Praktis kat rumah, jangan bagi ada angin. Din. Okay? Din. Okay? Abedin. So boleh tu? Ada tak kita sebut kat jiran kita? Abang Tin. Tak ada. Abang Din. Boleh tu? Tak ada angin? Okay? Sama juga dal, tak ada angin. Okay? Baik. Ayat seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba.
Baik, cuba detect kesalahan saya baca ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa salah kat situ? Ya, kenapa dengan ya? Tak ada sabdu. Yang tu jadi apa tu? Kalau saya baca Iyyaka na'budu. Tu jadi ya mat pula. Sekat sini cuba tengok dekat Quran. Ya mat ke ya sabdu? Ya ada tanda W kecil tu, betul tak? Iaitu sabdu. Sabdu apa maksud sabdu? Ibu kena bagi tekan sikit. Bukan iya tak? Iya. Macam kita geram budak ni. Budak ni. Kita kata budak ni tak? Kalau kita geram kita cakap apa? Budak ni aku betul tak? So itu kalau geram. So macam tu juga sabdu. Sabdu dia kena macam tu. Dia bukan iya, tak ada perubahan pada rahang kita. Tak. Masa apa kena tekan? Iyyaka, cuba. Iyyaka. So ada tekan sikit, okey? Boleh? Kemudian kalau saya baca macam ni, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa salah kat situ? Ain pula. Apa kenapa dengan ain? Ain bukan macam tu, bukan nak abudu. Dia tak jadi macam tu. Nak makan budu ke? Nak budu? Tak, kita nak budu. Apa huruf ain ni? Huruf yang lembut. Huruf lembut yang boleh ditarikkan. Okay? So, na'bu. Cuba sebut. Na'bu. Okay? Ain dengan huruf ba jangan pisahkan. Kan nak berhenti kat ain baru sebut ba. Na'budu tak? Na'bu. Cuba. Na'budu. Dia lembut. Na'budu. Okey. Baik, kita baca. Dan tarikkan huruf sin kat belakang. Nasta'in. Jangan pendek sangat. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Jadi sin dia tetap perangkap dengan ta. Nasta'in tak? Huruf sin ni huruf yang bersendiri. Tak perlu nak masuk ke dalam ta. Nasta'in. Tarik banyak sikit. Nasta'in. Kita cuba lagi sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Cantik. Nasta'in. Okey. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba. Baik, setengah orang dia baca ihdinas sira. Apa salah kat situ? Huruf ha dia terperangkap dengan huruf dal. Iddina. Tak edi. Huruf ha bagi ha lah, jangan masuk dalam dal. Lagi Hafs tak baca macam tu. Hafs An-Nasir tak baca iddina tak? Ihdina. Cuba sebut ihdina. So ha bagi angin yang keras sikit. Kat mana dekat halkum ni? Dia bukan ihnas ni tak? Dia bawah ni. Dekat apa? Dekat tempat yang timbul sikit ni. Lagi. So bagi dia berlalu je. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba. Baik, yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, ayat terakhir ni ibu, sebaik-baiknya kalau ibu nafas yang cukup, habiskan terus satu ayat. Itu yang sebaik-baiknya, itu yang aula bagi siapa yang nafas panjang. Baik, siapa yang nafas dia tak panjang, mana dia baca macam ni.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti kat situ. Jadi ini cara yang kedua bagi siapa yang nafas dia sederhana, dia panjang. Okay, lepas tu dia ambil balik lah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, so dia ambil balik daripada ghairil maghdub. Okay, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, tak boleh saya tak sampai ghairil maghdub yang lain, tak boleh. Minyak sikit je. Tak cukup minyak. Okay, maka dia boleh potong dua lah. Okay, jangan paksa diri. Okay, setengah orang ditanya, saya betul ke tak boleh potong dua ni ayat ni? Kena habiskan. Saya nak sebut, boleh. Okay, bagi siapa yang memang dia tak sempat. Okay, dia potonglah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak perlu nak ambil balik. Kalau ambil balik sama je lah macam awal. Ghairil maghdub terus ke. Boleh faham? Okay. Tapi yang aula adalah, yang lebih utama adalah sambung semua. Okay, baik kita baca tadi. Baik, antara kesalahan dekat part pertama kita baca tadi adalah bila orang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa salah kat situ? So ain nun melantun-lantun. An'am sama juga macam lam tadi. Macam mana boleh ada suara na tu? Sebab bila dia turunkan lidah daripada tempat nun. Nun kat mana? Dekat sini juga. Okay, dekat gusi gigi cik kata an. So kalau dia turun jadi turun. Tak, bukan kat sini. An'am terus. Dekat tekak terus. An'am. Cuba. An'am. So lidah turun bila? Lidah turun masa nak sebut ain terus. Jangan turun tengah-tengah antara ain dengan nun kat sini. An'am. Tak. An'amta terus. Boleh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuba. Baik. Part kedua, nanti baru kita cuba buat seluruh ayat tu Baik, part kedua pula. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pelah. Okey, dengar saya baca. Apa yang salah ni? Ghairil maghdubi 'alaihim. Apa salah? Ghairil maghdubi 'alaihim. Macam betul je. Yang salah tu yang tu. Ghai ke ghoi? Bukan ghai. Tak ghoi. Ibu-ibu kena cari daripada bawah. Bukan daripada atas. Tak. Okay. Ghairil. Cuba. Ghairil. Jangan ghairil. Apa yang salah tu? Huruf ya tu. Tak habis. Tergantung. Rapatkan sikit lidah ke langit. Ghairil. Maudu. Apa salah kat sini? Huruf rin tak bunyi. Rin bunyi kat mulut je. Maudu. Mana rin kita? Rin kat sini. Okay. Di huruf G dengan H. Tapi huruf G H yang tebal. Maghdubi 'alaihim. Kalau saya baca macam ni boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim. Betul ke salah? Jangan tiru. Maghdu. Mana rin dia? Rin dia dah masuk dalam bot dah. Salah. Okay, tak baca macam tu. Kalau Tok Imam baca macam tu, tegur Tok Imam. Okay? Tok Imam mana rin Tok Imam? Cakap macam tu kat dia. Okay? Rin kena bunyi rin dah. Jangan masuk ke dalam dot. Maghdu tak? Maghdubi 'alaihim. Okay? Kemudian waladdallin. Betul salah?
Salah. Apa salah kat situ? Dot ada sabdu. Walau bo. Ada dua dot. Dot mati dulu. Walau bo. Lau bo. Okey. Lau bo macam tu. Kemudian bo. Walau bolin. Betul ke salah? Walau bolin. Betul ke salah? Lam tak betul. Apa salah pada lam? Tak menampakkan sabdu pada lam. Lam ada sabdu tak ibu dekat surah Fatihah? Kalau kita baca tadi walau bodok dah betul. Walau bolin. Tak ada sabdu lam. Jadi lam balik bawah aja. Bolin. Tak. Kena nampakkan sabdu lam dengan cara apa? Dengan cara menampakkan sikit suara. Walau bolin. Bol. Lompat sikit. Ini kita panggil nabar. Okay, nabar apa maksud nabar? Iaitu menekan sedikit suara. Antara punca ialah untuk menampakkan sabdu. Okay. Okay. Bol. Macam tu. Bol. Yes. Betul. 6 harakat. Cuma masa harakat terakhir, okay, yang ke-6 tu lompat suara sikit. 6 harakat. Cuma yang terakhir, okay, masa rakaat tak ada. Masa rakaat lah. Okay. Masa rakaat ke-6 kan. Lagi lompat suara. Harakat ke-6. Okay. Lompatkan sikit suara. Bolin. Boleh? Okay. Siapa yang boleh 6 harakat? 6 harakat. Itu sebaik-baiknya. Tapi kalau rasa tak boleh, sempuh lah. Tak boleh, tak apalah. Dia buat sekadar mampu. Sebab harakat panjang ialah kesalahan khafi, kesalahan kecil. Tapi siapa yang mampu buat, itu yang terbaik. Jadi 6 harakat. Baik, cuba kita buat full. Tanpa potong. Okay? Boleh? Isi minyak dulu. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cuba. Kita ibu masih bernafas. Ada yang per muka? Tak ada. Baik. Ya? Okey. Baik, buat cara kedua, potong tengah-tengah tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, amin. Okey. Baik, itulah sedikit tentang suratul Fatihah. Dia boleh diperbaharui, ditambah baik lagi di rumah nanti. Tapi jangan perbaharui dalam solat. Luar solat je. Okay? Masa nak solat tu, masa kita solat lah kita hanya menyembah, mempersembahkan kepada Allah. Kita present kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa hasil kita belajar pada ini. Okay? Jangan masa solat duduk solat tu lah. Terpotong tengah-tengah pula. Rahat pula dah. Tak, masa solat bukan untuk fikir tu dah. Masa solat adalah umpama, ya Allah, aku dah pun pergi majlis ilmu, aku dah pun belajar, aku dah cuba praktis tadi. Ni je lah aku mampu. Kadang ingat, kadang tak ingat, kadang jadi, kadang tak jadi. Okay? So masa solat adalah fokus bicara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Luar solat praktiskan. Boleh? InsyaAllah. Okay, baik, jadi sampai sini dahulu kelas kita pada ini. Okay, segala yang baik daripada Allah Azza wa Jalla dan segala yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Kita jumpa lagi insyaAllah next dengan definisi ilmu tajwid. Apa hukum belajar ilmu tajwid? Apa lagi? Tentang kesalahan-kesalahan yang besar
dan kesalahan-kesalahan yang kecil, apa yang kita nak kena jaga sebenarnya, apa yang kita tak boleh buat, apa yang kita tak apa buat. Okay? InsyaAllah. Jadi sampai sini dahulu, kita jumpa lagi, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.